Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ustazah. Tajuk sirah kita hari ini ialah Hijrah Membawa Rahmah. Anak-anak, hijrah bermaksud perpindahan dari satu tempat menuju ke satu tempat yang lebih baik. Pembelajaran kita ialah hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Mari kita ketahui faktor berlakunya hijrah Rasulullah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah merupakan satu titik tolak penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini melibatkan perancangan rapi serta pengorbanan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah, umat Islam ditindas dan diseksa. Ancaman demi ancaman berlaku. Lalu Allah memerintahkan Rasulullah berhijrah. Hijrah bukan keputusan manusia semata-mata. Hijrah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan rumah dan harta bukan kerana lemah, tetapi ini kerana mereka mempertahankan iman mereka. Bukan melarikan diri tetapi menyusun langkah baru untuk Islam. Mereka berhijrah secara berperingkat secara rahsia. Pada malam yang sunyi itu, Rasulullah berbincang dengan penuh teliti bersama sahabatnya Abu Bakar. Mereka keluar berdua menuju Gua Sur. Baginda meminta Saidina Ali bin Abi Talib tidur di katil baginda. Tujuannya untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda. Di luar rumah, musuh mengepung dengan niat jahat. Namun di dalam, Saidina Ali berbaring dengan tenang. Yakin bahawa Allah sentiasa melindungi hamba-Nya yang berani dan setia. Dengan izin Allah, Rasulullah keluar dengan tenang. Musuh tidak dapat melihat baginda. Inilah bukti apabila kita bertawakal, Allah akan menjaga. Kaum musyrikin menjadi sangat marah apabila mengetahui Rasulullah telah keluar dari Mekah. Mereka menawarkan 100 ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap baginda. Rasulullah dan Saidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 malam. Ketika musuh hampir tiba, Saidina Abu Bakar berasa bimbang, namun Rasulullah menenangkan beliau. Asma binti Abu Bakar menghantar makanan dengan penuh berani. Amir bin Fuhairah pula membawa kambing untuk menutup jejak perjalanan. Setiap malam, Abdullah bin Abu Bakar datang secara rahsia. Beliau menyampaikan berita tentang rancangan musyrikin Mekah. Rasulullah memilih Abdullah bin Uraikis, seorang penunjuk jalan yang amanah dan dipercayai. Seorang lelaki bernama Surakah bin Malik cuba mengejar Rasulullah demi ganjaran besar itu. Dia memecut dengan penuh harapan. Namun tiba-tiba Allah menunjukkan bahawa Rasulnya sentiasa dalam perlindungannya. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Nabi tiba di Kuba. Nabi tiba di Kuba dan membina Masjid Kuba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah. Di Madinah, umat Islam menyambut baginda dengan gembira. Di sini lahirnya sebuah masyarakat yang dibina atas iman dan persaudaraan. Hijrah mengajar kita bahawa setiap pengorbanan kerana Allah tidak pernah sia-sia. Hijrah bukan sekadar sejarah. Hijrah adalah perubahan hati menuju reda ilahi. Sehingga berjumpa lagi di dalam video Ustazah. Assalamualaikum.